Mari-mari dapur kan tengok sepoh kan. Orang tengok sepoh. Sepoh buat benda? Mochi. Jadi dah buat. Dan ni berapa? Dia punya sos. Oh, sos. Kan mochi baik. Okey, ni sos dia. Lepas tu ni mochi. Lepas tu ni pasal tepung tu lah. Okey. Dan ni tumbuk ni. Tumbuk benda? Tumbuk Oreo. Oreo. Tumbuk kau tengok. Tumbuk guna benda. Oh, ni cream Ni ada cream cheese, susu full cream. Lepas tu letak semua isi ni. Letak dekat. Letak. Tiga sudu. Lepas tu kucai. Kucai? Tak dalam ni mungkin. Oh, tak ada microwave. Berapa untuk ni? 2 minit. 2 minit. Okey. Ni dok syaian apa? Ai memang gini je. Itulah aku kecek dengan awak pula. Ni dah. Itu deh. Buat macam kita kepuk tu. Gitu macam kita kepuk lah paling mudah. Lembut sangat. Makan ia tu lalu cair lalu dalam mulut. Dia panas ke tu kedok? Panas dia. Tengah panas ni kena buat kan? Doa. Tunggu suang-suang ni tu sikit. Nak siapa jadikan ni? Ha? Tunggu siap nak siapa jadikan? Buat betul-betul lah ni. Ni untuk buat betul ni. Bentuk. Bentuk bulat ke buat? Bulat-bulat. Jadi tarik sikit. Bulat-bulat. Adik. Ni nak udu bulat ni. Wash. Bulat lah. Tengok dia marah tu hendak. Cukup dah marah. Tahu cukup dah yang makuk tu. Takut yang dapat kacau tu. Buat kecil-kecil sikit dia tahu. Lepas tu boleh makan. Boleh. Kalau nak makan sini dulu. Adik ke sana. Okey, mana ya? Sekarang ni cara dia. Celup penuh ke? Ada. Sikit je. Tapi sebab ni nak jatuh. Nak jatuh sebab ia lembek sangat. Saya ada seorang Mesti dah ni. tu ni. Banyaknya. Tak ada je cukup tepung. Oh, apa ni? Apa ni? Lagi sana. Au. Umi, Dah tumpah dah. Tumpah dah. Awak ni semua dia duk main. Mana mawar tolong jak mawar. Ajak you main kat depan. Dia tak nak masuk ni. Dah lapar dah. Tak. Okey. Betul? Waktu tu bukan mau dah gitu. Yalah. Okey, makan. Ya. Mak tuan, puan Ya macam hijau tu. warna hijau dengan warna biasa. Yang bunyi pintu ni mau depan ni. Mana yang siap dah? Oreo. Sos dia. Lepas tu ni. Okey. Siap. Jadi ni.